Biar betik. Ini adalah Ikram Korkmaz. Dia hanyalah seorang penjual daging yang biasa di sebuah bandar di Turki. Tetapi dia memiliki kisah hidup luar biasa. Segalanya bermula apabila Yasim, seekor kucing jalanan, hampir setiap hari datang ke kedainya dan berdiri di depan kaunter. Yasim dapat makan, Ikram dapat kawan. Kejadian ini berjaya dirakam dan telah menjadi viral di media sosial satu ketika dahulu. Kedai daging Ikram mula dapat perhatian penduduk setempat. Tetapi kisah ini tak kekal lama. Yasim pergi buat selamanya. Ikram mengambil keputusan untuk mengebumikan kawannya itu di laman rumahnya dan membina sebuah tugu di kedainya untuk kenangan. Walaupun Yasim telah tiada, ingatannya terus hidup melalui kebaikan Ikram. Dia kini menjaga lebih daripada 20 ekor kucing dan anjing jalanan, memberi mereka makan setiap kali datang ke kedainya, membuktikan bahawa sedikit kebaikan mampu membawa perubahan yang besar. Adakah anda setuju? Kongsikan di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.